Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali semula dalam podcast Mindful Whisper. Okey, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang hangat dalam kalangan pelajar universiti, iaitu halangan menjaga kesihatan mental. Okey, kita sering kali mendengar ayat dari social media iaitu alah biasalah belajar je kot, alah sikit je tu, kalau bekerja lagi dah susah. Jadi ayat-ayat itu sering kita dengar, tapi hakikatnya ramai pelajar berjuang dalam diam melawan tekanan dan semua masalah dalam diri mereka. Dan hari ini kita sangat bertuah ditemani oleh pelajar UPSI dari kos counselling. Sebelum kita memulakan topik kita pada hari ini, boleh ke Cik perkenalkan diri Cik dahulu? Okey. Assalamualaikum, saya Isya, merupakan pelajar kaunseling. Saya berminat dalam kesejahteraan mental pelajar dan saya rasa amat bergembira pada hari ini dapat berkongsi sedikit pendapat bersama Cik Rana. Okey, terima kasih Cik Isya kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kehadiran Cik Isya pun sangat penting kerana Cik Isya merupakan pelajar dan penonton kita pun kebanyakannya pelajar. Jadi marilah kita masuk ke topik yang pertama, iaitu halangan. Halangan utama yang kerap berlaku itu stigma. Stigma, mengapa ramai pelajar malu untuk mengaku diri mereka tengah struggle. Boleh tak Cik Isya terangkan isu kenapa berkaitan tu masih berlaku? Okey. Stigma ni sebenarnya datang daripada budaya kita sendiri, yang mana kita ni dididik ataupun diajar untuk tidak lemah, jangan sedih, jangan takut dengan apa-apa masalah yang datang kan. Jadi bila pelajar dia dah adapt dengan budaya tu, kita akan rasa macam bila kita nak luahkan masa, kita takut orang tu judge. Jadi lebih baik kita diam daripada kita bagi tahu kat orang lain. So daripada situ diorang dah takut dilabel sebagai pelajar yang manja, pelajar yang tak boleh nak hadap hidup diorang lah. Jadi apa yang Cik Isya cakap tadi, ramai orang gelarkan menangis tu adalah lemah, tapi menangis tu adalah satu kepuasan. Betul tak Cik Isya? Okey, seterusnya halangan yang kedua iaitu kurang kesedaran. Ramai pelajar rasa diri mereka tu sihat mental, sihat fizikal, tapi sebenarnya ada benda yang membunuh diri mereka dalam diam. Boleh tak Cik Isya terangkan? Okey, antara tanda awal gangguan mental ni adalah secara halus. Kebanyakan pelajar mereka ingat pertama untuk tidur, mereka fikir diorang suka untuk tidur ni disebabkan assignment yang banyak. Jadi mereka perlu berjaga untuk menyiapkan assignment tersebut. Selain itu, tanda awal adalah hilang motivasi. Saya rasa bila kita semasa ini terlampau banyak program ataupun ni, diorang mendapatkan rasa stres. Selain itu, penat. Sebabnya diorang fikir bila kita dah banyak berjaga siapkan assignment tu, dia tak dapat nak jaga kesihatan, diorang rasa benda tu macam normal. Tapi bila benda tu berlaku secara berterusan, benda tu dah tak jadi normal. Ada setengah pelajar diorang tak alert ataupun diorang tak sedar yang diorang ni mengalami anxiety ataupun depression. Sebagai contoh, mood diorang cepat berubah ataupun diorang ni cepat marah. Ada kadang mungkin bila diorang nak buat pembintangan ataupun bercakap dengan orang ramai, diorang rasa takut. Jadi bila kita dapat tahu tanda awal, boleh dapat kita cegahkan benda tu jadi berlarutan, dan kita boleh dapatkan bantuan dengan lebih cepat lah. Jadi kalau tanda awal ni tak dicegah dari awal, boleh menyebabkan makin serius lah kiranya. Betul. Okey, jadi kita dah bincangkan itu dari sudut individu. Okey, bagaimana pula dengan dari hubungan sosial orang yang mengalami masalah ni? Hubungan sosial ni sebenarnya perkara penting. Kalau tak ada, ini akan boleh menyebabkan pelajar tu berasa terasing ataupun sunyi. Walaupun diorang ni ada kawan yang ramai, tapi kalau kita tak ada kawan yang untuk kita luahkan ataupun bercerita, dia menyebabkan pelajar tu pendam perasaan sampailah mereka rasa macam penat, tertekan dengan emosi yang diorang pendam. Jadinya bila dah jadi macam tu, diorang akan burn out lah. Jadi kawan sangatlah penting dalam mengatasi masalah lah kiranya. Jadi semua orang ada kawan, cuma cara memilih kawan tu mestilah betul, dan terutamanya cari yang memahami lah supaya masalah kita tu tak dianggap
ataupun di-judge lah, macam tu lah. Okay. Halangan seterusnya adalah kekangan masa. Pelajar kan sibuk, banyak tugasan, banyak aktiviti. Jadi apa kesan kepada masa? Apa hubungan masa dengan masalah? Okay, faham. Bila kita hidup sebagai pelajar ni, mestilah kita ada jadual yang kita perlu ikut kan. Jadi bila jadual tu terlalu padat ataupun terhad, mereka meletakkan kesihatan mental tu adalah satu perkara yang terakhir. Maksudnya jangan abaikanlah benda tu. Jadi bila jangan utamakan assignment atau nama program persatuan ataupun tugasan luar ke apa kan, ini membuatkan diorang menangguhkan penjagaan self-care diorang. Dan bila kita tangguh, kita terlalu busy buatkan assignment semua tu, ini akan menyebabkan punca dia stres dalam diri dan mungkin boleh dapat anxiety ataupun depression lah. Jadi masa tu sangat penting lah untuk diuruskan, kena uruskan dengan baik lah walaupun sebagai pelajar. Jadi yang rasa masa tu terlalu padat, pergilah keluar dulu, hiruplah udara segar, ambil angin ke, Healing orang kata. Ya, healing, betul. Selalu Cik Isha healing ke mana? Dekat UPSI tu? Selalunya kadang saya dengan kawan-kawan saya, diorang lah selalu ajak pergi walk ke, pergi mana kolam, ataupun kan selalunya kat UPSI banyak buat program food fest kan. Betul. Jadi kita pergi situ lah. Ya, food fest. Kita pergi makan kan. Itu satu perkara untuk kita hilangkan rasa stres tertekan tu lah. Ya, betul. Lagi pula kita kan perempuan kan, Buat makan nombor satu. Betul. Okay. Seterusnya kita masuk ke topik counselling, iaitu counselling dari segi pencarian tempat counselling. Kalau dekat sekolah menengah ke sekolah rendah ada je counselling, tapi tempat tu lah jarang kan pelajar datang. Kerana apa? Kerana takut. Jadi bagaimana pula dengan pelajar universiti? Okay, pelajar universiti sebenarnya mungkin halangan yang pertama adalah mereka tak tahu tempat ataupun cara kita nak buat appointment dengan kaunselor. Sebenarnya dekat UPSI ni kita disediakan dengan satu platform, iaitu adalah MySIS, di mana kita boleh akses dalam MySIS tu untuk buat appointment dengan pihak kaunselor lah. So dari kita buka je platform MySIS and then kita cari My Counselor. So dari situ kita boleh apply lah appointment kat situ. Yang kedua tu adalah diorang rasa takut untuk pergi sebab bila kita dah pergi kaunseling ni kan, kita kan yelah bukan semaklumat kan, kita takut di-judge ataupun kita takut pihak kaunseling ni ke apa sebarkan maklumat kat sini kan. Sebenarnya kan benda tu rahsia kan. Sebagai contoh, kita boleh lihat ada je isu di sekolah. Macam kadang saya pun ada dengar juga waktu sekolah kan, guru kaunseling ni diorang sebarkan maklumat kepada cikgu lain. Bila cikgu lain tu dah cakap-cakap pasal tu pelajar bila dengar, dari mereka judge dan pandang enteng lah dekat pelajar tu. Seterusnya adalah faktor kos dan jarak. Mungkin tempat nak pergi kaunseling tu jauh dengan rumah mereka. So jadi diorang mungkin kena naik Grab ke private ke kan. So itu menggunakan kos lah. Tapi sebenarnya benda tu kalau kita nak pergi jumpa kaunseling, benda tu sebenarnya cuma je. So tak perlu kenakan bayaran lah. Platform tu pun mudah dicari sebab semua pelajar UPSI sendiri pun mesti dah familiar. Apa nama platform tadi? MySIS. MySIS UPSI. Okay. Selepas kita berbincang banyak topik, banyak masalah semua tu, akhirnya kita telah tiba di penghujung podcast, iaitu di mana boleh tak Cik Isha beri sedikit nasihat kepada pelajar di luar sana bagaimana mengatasi atau cara menguruskan diri mereka supaya kurang stres? Pertama, pelajar ni jangan sesekali pendam perasaan tu ataupun emosi tu, sebabnya bila benda tu dah berlarut, kita suka untuk dapatkan bantuan lah. So, yang kedua, kita perlu cari kawan yang kita boleh luahkan perasaan. Maknanya kita kena cari kawan yang selesa untuk kita luahkan. Sebabnya
bila kita dapat kawan yang selesa, bila kita cerita, diorang dapat faham benda tu, diorang takkan judge benda tu. Maybe diorang akan bagi motivasi ke kat kita kan, nasihat apa yang perlu kita buat benda macam tu kan. Kita pun rasa lega juga Betul. kan. Rasa macam kurang rasa bebanan kat dalam diri tu lah. Lagi satu, kita kena kenal tanda-tanda awal. Sebabnya benda yang mungkin kita nampak benda tu, kita tak nak tidur, macam tadi tak nak tidur, hilang motivasi dan penat. Mungkin kita fikir benda tu adalah normal, sekejap je. Tapi sebenarnya benda tu boleh, bila dah lama dia tak jadi normal dah sebenarnya. Dan kita kena ingat juga bahawa kesihatan mental ni bukan satu benda yang lemah. Sebabnya kita perlu jaga kesihatan mental ni seperti kita fizikal. Kalau kita fizikal kita tak jaga dengan baik, mental kita pun akan turut Down sekali. down sekali. Sebagai contohnya kan, kadang saya rasa setiap pelajar mesti akan ada fasa burn out dia. Ya betul. Ya, kadang macam kalau saya ada waktu tu mungkin kita terlalu sibuk buat kerja, kita terlalu fikir dengan assignment semua tu. Ada masa tu saya akan rasa macam nak nangis je. Dia rasa macam hati kita kosong. So bila kita dah kita luahkan dengan menangis tu, dia dapat kurangkan lah rasanya. Selain tu boleh je kalau kita cari makanan ke, kita bersuarakan, benda tu sebenarnya boleh kurangkan bebanan, tekanan kita lah. Okey, itu pesanan yang bermakna daripada Cik Isha. Okey, sekali lagi terima kasih Cik Isha kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Kesihatan mental adalah perjalanan, bukan perlumbaan. Kita semua pernah rasa down, tetapi bantuan sentiasa Ada. Okey. Terima kasih kepada tetamu kita dan terima kasih kepada pendengar yang setia menanti podcast kami. Jaga diri, jaga hati dan sentiasa menjaga kesihatan mental anda. Bye, jumpa di minggu hadapan. Bye.